tag saya sekali. Macam tadi tanya pasal boleh ke guna umpan ikan lampam. Ikan lampam ni tak boleh guna kat kolam air masin sebab satunya dia ikan apa ni, dia cepat membiak. Lepas tu bukan cepat membiak, dia buat air kotor. Ikan lampam kan dia air masin, dia air tawar. Bila kita buat kat umpan air masin, dia boleh hidup sekejap je. Lepas tu dia kiok, nanti dia mereput dalam air kolam tu. So nanti kolam jadi air cepat kotor. Sama macam isu pakai hati ayam dekat kolam masin. Umpan killer main killer, tapi nanti rugi dekat apa ni, pemilik kolam. Air cepat kotor, so kena tukar lagi. Sekali tukar air kos beribu, jejak puluh ribu sebab air nak pump minyak air semua kan. Lepas tu masa lagi, sebab tu nak tak bagi. Sesuai untuk candat dengan bottom drift perambut. Sekejap, air besar tak bagi. Umpan paling gila umpan